Hey Malaysia, jom cakap pasal Tether Gold atau dikenali sebagai XAUT. Kenapa Tether Gold ni penting? Jom kita terjah. Tether Gold diterbitkan oleh Tether. Yap, syarikat yang sama keluarkan USDT. Setiap satu XAUT tu bersamaan dengan 1 troy ounce emas, 99.99% yang disimpan selamat di Switzerland. Keren kan? Tahu tak, XAUT ni mengikuti harga emas. Berbeza dengan USDT yang terikat dengan USD. Ini bermakna anda boleh mengawal pelaburan emas secara digital. XAUT boleh didapati di Ethereum dan Tron. Macam mana? Mudah je. Hanya pergelangan tangan anda dan boleh mula berinvestasi. Sekarang, apa kelebihan Tether Gold? Pertama, ia adalah aset selamat dalam waktu tidak menentu. Kedua, anda ada pemilikan yang jelas. Setiap keping emas ada nombor siri yang boleh dijejak. Hebat kan? Dan ketiga, anda boleh tukar XAUT bila-bila masa dengan liquidity global 24 jam. Tapi, mereka ada juga cabarannya. Transparansi audit Tether masih jadi tanda tanya, pasaran emas boleh menjadi tak menentu juga dan orang perlu percaya pada pihak yang menjaga emas itu. Contoh ni, ingat tak bila kita beli barang dari pasar malam? Kita yakin dengan penjaga gerai tapi tetap ada risiko kalau dia tak jujur. Jadi, apa kesimpulannya? Tether Gold atau XAUT bukan sekadar jongkong emas digital. Ia menawarkan perlindungan terhadap inflasi dan cabaran keuangan global. Macam beli jongkong digital, tapi kalau harga emas jatuh, dompet pun terasa berat. Pastikan anda buat kajian sebelum melabur ya. Jangan lupa, untuk maklumat lebih lanjut, you can check out tether.io dan CoinMarketCap. Terima kasih kerana menonton.